AB Channel. Jangan DAP salahkan PMX saja. Kena sedar kalau tak ada undi daripada orang-orang PKR Amanah yang mengundi DAP, undi Melayu, performa mereka tentu lebih teruk. Hari ini sepatutnya PKR dan Amanah menuntut DAP supaya betul-betul sama-sama setia kawat. Akibat daripada PMX dan juga Amanah mempertahankan DAP, hari ini mereka hilang undi orang Melayu. Hari ini nak bertanding mana pun tak selamat. Kita nampak DAP banyak melakukan kesilapan. Nombor satu, saya nak beritahu, silap terbesar DAP ialah menguatkan Akmal Saleh. Dia tak setuju Akmal ni main politik perkauman, tetapi dia sendiri memainkan politik perkauman. Bila Akmal buat benda salah, semua kunci mulut. Bila Akmal buat benda betul, contohnya dia mempertahankan dia lawan dengan KK Mat kerana KK Mat jual stokin, ada kalimah Allah kat kaki. Ni apa kejada DAP pergi pertahankan? Betul tak? Boleh tanya dengan Teresa kau. Dia pertahankan kerana Akmal mempertahankan benda yang betul. DAP balon Akmal di waktu yang tak betul, makin popular lah Akmal. Sama juga bab bendera. Bila bendera itu sengaja disalah pasang, bendera atas tu kan ada jahit, mana boleh terbalik. Tapi dia sengaja tetaskan, dia terbalikkan, pun DAP nak pertahankan. So ini bukan saja-saja kita kata DAP bersalah, tidak. Memang nampak DAP boleh berfikir bahawa bendera itu sengaja diterbalikkan, tetapi mereka tetap pertahankan. Ini salah. Bila ke bawah dulu tuanku minta supaya jangan buat peternakan babi di kawasan-kawasan perumahan, terutamanya orang Melayu. Kita lihat apa kenyataan yang keluar daripada mulut Ronnie Liu. Kita lihat apa kenyataan yang keluar daripada mulut Tony Walker ni. Ada pernah DAP ambil tindakan? Tak ada. Maknanya apa? Maknanya DAP restu. Bila ada desas-desus mengatakan Datuk Seri Najib nak dapat pengampunan, cuba bayangkan, tak ke biadabnya bila mana DAP mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa mereka akan keluar daripada kerajaan kalau Datuk Najib mendapat pengampunan diraja. Pengampunan diraja ni kuasa yang di-Pertuan Agong, kuasa raja. Dan bila kamu keluar kenyataan begitu, ini menyebabkan orang Melayu tolak kamu secara besar-besaran. Walaupun tak total, kamu masih lagi dapat undi orang Melayu di setengah-setengah tempat, terutamanya penyokong PKR. Itu sebab jangan DAP salahkan PMX saja. Kena sedar kalau tak ada undi daripada orang-orang PKR Amanah yang mengundi DAP, undi Melayu, performa mereka tentu lebih teruk. Tapi nasib baik ada orang PKR, orang Amanah masih lagi bersama. Tetapi sedar tak DAP bahawa akibat daripada tindakan biadab dia nak mengejar populariti di kalangan masyarakat Cina, hari ini menyebabkan kawan-kawan PKR dan Amanah berada dalam kesusahan. Saya nak beritahu, PKR dan Amanah berada dalam kesusahan kerana DAP, kerana setiakawan mereka bersama DAP. Hari ini sepatutnya PKR dan Amanah menuntut DAP supaya betul-betul sama-sama setia kawat.
Kalau betul lah DAP ni memang ada setia kawan dengan PKR, dengan Amanah, hari ini buktikan. Akibat daripada PMX dan juga Amanah mempertahankan DAP, hari ini mereka hilang undi orang Melayu. Hari ini nak bertanding mana pun tak selamat. Jadi saya usulkan hari ini, kalau DAP ada setia kawan pada PKR, pada Amanah, semua kursi 80% orang Cina bukan Melayu dan ke atas agihkan sama rata. Kursi 70 hingga 80% bukan Melayu agihkan sama rata dengan PKR, dengan Amanah. 60 hingga 70 agihkan sama rata Amanah, DAP dan juga PKR. Semua kursi agihkan sama rata supaya ada fair chances untuk PKR, Amanah, DAP. Kalau tidak, apa yang berlaku? Kerana sikap DAP hanya fikir tentang undi masyarakat Cina, tak fikir bahawa rakan mereka Amanah dan juga PKR kena berhadapan dengan undi orang Melayu ni. Maka akhirnya mereka tetap menang. Sebab masyarakat Cina ni 70% masih lagi bersama dengan DAP, dengan PH semua, memang ni mungkin tak lari. Tetapi kalau Amanah dan juga PKR disuruh bertanding di tempat yang pengundi Melayu tu tinggi, last kali yang menang geng DAP saja. Ini dipanggil selfish, tak boleh. Itu sebab kita kena jaga tutur kata kita. Kita kena jaga perbuatan kita. Kau tak mahu orang chauvinis macam Akmal, ataupun resis macam Akmal, tapi kamu pun bertukar menjadi resis. Hancur. Hari ni kenapa hancur hubungan antara BN dan juga PH? Memang tak dinafikan orang macam Akmal memang dia nak kita bersama dengan PAS, supaya geng-geng ni lah, geng-geng H2O, KJ, semua ni memang nak bersama dengan PAS. Memang kita tak nafikan. Kamu tu macam mana? Bila Akmal mainkan api perkauman, kamu pun main mengapi perkauman, last sekali lebur lah. Yang jadi mangsa orang yang bertungkus lumus nak kuatkan kerajaan. Yang menjadi mangsa orang yang buat macam-macam nak pulihkan ekonomi, beri bantuan macam-macam pada rakyat dan sebagainya. Last sekali rakyat tak pandang pun. Kerana sentimen perkauman itu mengatasi segala-gala. Dan bila kamu membiarkan orang duk kata DAP ni resis, orang duk kata DAP ni mengancam Melayu, sebenarnya DAP yang baru ni banyak bagus, tapi disebabkan tindakan Tony Puah ni, orang Lim Kisiang, Lim Goek, langsung tak diambil tindakan. Maka orang beranggapan bahawa DAP sekarang sama je dengan DAP Lim Kisiang dan juga DAP Lim Goek. Bila keluar kenyataan daripada siapa perempuan ni, anak bila ni, suami dia billionaire tu, bekas Menteri Sains,
menghina Datuk Seri Najib dan sebagainya. Tak ada sebarang tindakan daripada pihak DAP. Kan? Ingat orang UMNO tak reti kecil hati kan? Betul tak? Mesti ada yang marah. So jangan salahkan UMNO saja. Kita tak nafikan memang ada orang UMNO yang kerja dia menghasut dan nak melihat kita berpecah. Tetapi kamu membantu dia, kamu menjadikan dia popular. So salah siapa? Okey?